Pengenalan produk. Paper pattern tube merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan kepingan kertas pola seperti kertas perang dan kertas surai, dan alatan yang digunakan untuk mendraft seperti pembaris lurus, pembaris sisi QL, pembaris melengkung dan alat tulis. Objektif. Pertama, paper pattern tube ini memudahkan penyimpanan kertas pola daripada rosak, berkedut dan goyah. Kedua, memudahkan membawa peralatan mendraft pola. Penyataan masalah. Pertama, kesukaran untuk menyimpan kertas pola kerana saiznya yang panjang menyebabkan kertas pola menjadi renyuk. Kedua, kesukaran membawa peralatan untuk mendraft pola. Kelebihan produk. Pertama, terdapat bahagian yang boleh menyimpan alatan mendraft. Kedua, memudahkan untuk membawa kertas pola dan alatan mendraft. Ketiga, mengikut saiz kertas pola. Keempat, mempunyai tali yang boleh dilaraskan mengikut keselesaan pengguna. Impak. Yang pertama, dapat memudahkan penyimpanan kertas pola. Yang kedua, harga kos lebih rendah berbanding yang sedia ada di pasaran. Komersialisasi. Pertama, disebar luas kepada pihak sekolah, kolej dan universiti yang mempunyai bidang menghasilkan kertas pola. Kedua, harga mampu milik. Ketiga, bahan mudah didapati. Keempat, penghasilan produk paper pattern tube ini tidak menggunakan teknologi tinggi.